Okey, untuk korang yang nak buat air balang guna kopi Parlimen, lepas kita panaskan 12 liter air panas ni lah, kita panaskan. Lepas tu kita masukkan serbuk kopi Parlimen, satu paket. Satu paket ni 500 gram. Okey, boleh tengok video sekejap lagi saya tunjuk macam mana buat dia. Okey, selepas 12 liter air ni dipanaskan, kita masukkan satu paket 500 gram kopi Parlimen ni. Tapi saya nak ingatkan, cara nak buat parti kopi ni hanya untuk serbuk kopi Parlimen je tau. Jangan guna kopi lain pula. Lepas tu kita masukkan garam. Garam ni kita letak dalam 3 sudu kecil saja. Nak bagi rasa lemak kopi tu. Kemudian kita boleh kacau lebih kurang dalam seminit macam tu. Lepas tu kita bolehlah tapis menggunakan penapis kain ke dalam bekas. Okey, dah siap. Sambil-sambil tu kita bolehlah tunggu dia sejuk sikit sebelum kita bancuh ke dalam balang. Jadi korang boleh tonton video tutorial part tu untuk belajar cara bancuh air balang kopi ni macam mana.